Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni oish, jatuh pula kita. Sekarang kita berada di Jejantas, Jejantas Melaka Central. Yang baru aja buat. Baru buat pun sebelum hari raya kan. Sebelum hari raya. Lebih kurang dalam 3 bulan lepas lah. Ni dia tu sini langkah bendahara tanjakan langkah bendahara Jejantas Tun Teja kan. Ni awal masuk. Tapi Jejantas ni menghubungi Melaka Central bus stand dan juga Taman Cempaka di bersebelahan jalan. Okay, ni keadaan ketika berada di atas Jejantas Tun Teja ni. Kalau kita nampak lampu dia lilap-lilap, dah macam terorong. Walaupun ada orang yang nak interframe, tak apa masuk. Tak tahu ni untuk apa dia punya ni ada macam apa nama kita nak panggil macam apa macam-macam lah. Jom kita jalan dulu. Kalau tengok sini jam sekarang menunjukkan pukul 12.04 AM. Ada ni ada jam dekat sini rupanya Tapi jam ni untuk ni kot. Untuk apa? Untuk orang keluar, orang parking ni kan. Parking sini ada jam. Dalam kamera dia tak boleh nampak saya tak tahu. Cuba tengok fokus. Tengok fokus. Automatic fokus pun tak boleh. Sini kan. Kalau macam dekat jalan ni lah dulu. Jalan ni dulu kan. Macam-macam kes lah. Tapi sebelum buat pembaharuan lah di jalan ni. Kalau tengok kat sini habuk penuh lah. Orang lukis-lukis sini tengok. Habuk penuh, tulis nama lah. Macam biasa lah kan. Tempat dah cantik, tapi dia kena selalu monitor. Selalu cuci semua. Kena ni benda-benda ni kan. Maintenance kena jaga lah. Kalau tempat dah cantik kan, kalau tak jaga maintenance pun salah. Ni Jejantas dia yang baru aja buat. Baru tak baru lah, lebih kurang dalam 3 bulan lepas lah. Mungkin lah kan, wallahualam. Sebelum hari raya. Hari ni 4 hari bulan Jun. Saya dah 2 bulan lah, 2 bulan lepas. So dalam masa 3 bulan lah, 3 bulan lepas dah siap total lah. Dah mula dibuka untuk jalan. Dan hari ni qadarallahu ma fa'al, anak balik daripada Kuala Lumpur dan mendarat menaiki bas daripada Kuala Lumpur ke Melaka. Jadi kita tunggulah dia balik, ambil sekali dan kita buat video sikit. Ni dia lah dia punya lambang kemegahan, boleh kita katakan lambang kemegahan Melaka lah. Ni dia apa rupa tanjak-tanjak tu kan. Faham je lah, macam-macam warna ada keluar. Okey, kita teruskan berjalan. Dah nampak kan lilap-lilap tu. Puas hati lah tu agaknya. Okey, kita teruskan. Kalau ikut dia dah macam terowong dekat sini. Kemudian dia ada ni lah. Ada projektor kat sini. Saya tak tahu projektor ni untuk apa. Ada projektor. Projektor ni tembak ke sini mungkin. Dan entahlah kan, nak tahu nak cakap projektor ni untuk apa. Belah sana pun ada projektor jugalah, nampak. Tapi projektor ni macam tak ada function. Tapi klik-klik lilap-lilap. Nampak kan. Saya tak tahu untuk apa. Yalah, mungkin baru-baru buka aja hari tu dia pasang. Lepas tu dah tak pasang lagi.
berapa juta kos dia, tak tahulah kita kan cakap. Ada sus bunyi tu. Tapi saya pun malas nak masuk campur benda-benda macam ni. Kita layan je lah. Tapi sebenarnya ni kali pertama saya ingat saya lalu dekat sini. Dan sebelum-sebelum ni pun saya tak pernah lalu. Yang lama pun saya tak pernah lalu. Ini kali pertama lah. Dia punya lantai pun mantap lah. Ada kala-kala batu-batu berkala. Dan batu berkala-kala ni pula warna dia tak sama Kalau yang ni biru, ni warna hitam putih-putih. Jalan-jalan tak sama Kat depan tu, terus ke sana pun ada jalan punya. Ada apa nama? Ada tangga. Ni lah tempat dia. Ni kalau nak jalan ni macam panjang kan. Video pun akan panjang lah nanti. Okey, ni dia punya tepi ni pun kita boleh nampak. Dia macam tu je. Tukar-tukar macam tu kan. Tukar-tukar kala-kala. Ni lah Melaka. Ni tengok bas banyak lalu. Laluan bas sini. Tapi gaya juga sebenarnya duduk atas ni. Okey. Sekarang masih menunggu anak lagi. Banyak masa agaknya. Masa banyak, bukan agak banyak masa. Katanya bas lewat setengah jam. Jadi lebih kurang sampai dalam pukul 1 lah. Jadi kita ada masa kita pusing-pusing. Dan kat sini ada boot Ada boot macam ni. Tapi tak ada orang yang meniaga lah. Itulah masalah dia. Mungkin mahal sangat ke, ataupun memang tak ada orang nak lalu lah area sini. Tak ada orang nak lalu. Kalau tengok dia punya ni memang cantik lah. Semua okey, good. Dengan dia punya lampu-lampu. Kemudian kita boleh nampak lah sekitar sini agak menarik juga. Lama juga dia orang buat kerja untuk pemasangan lampu lilap-lilap ni. Tapi kios ni nampak macam tak ada function lah. Tak ada reti orang kata kan. Macam tu. Kalau mungkin tak tahu berapa lama masa. Untuk operasi kan. Kat sini ada Lela Rentaka ni. Apa ni tak tahu ni apa benda ni tiba sini. Tapi kalau kita baca sini, ternyata Lela dan Rentaka merupakan senjata api penting yang digunakan oleh Angkatan Pertahanan Sultan Melayu. Okey. Lela merujuk kepada jenis meriam terbuat daripada tembaga, mereka Rentaka diperbuat daripada besi. Rentaka lazimnya bersaiz antara 50 cm hingga 2 meter panjang dengan diameter antara 1 hingga 10 cm, manakala saiz yang kecil dan reka bentuk mudah alih. Meriam Lela Rentaka amat membantu suatu peperangan, terutama di kawasan pesisir pantai. Saya tak tahulah. Nak cakap pun payah, tiba-tiba ada sini kan. Mungkinlah, tak tahu. Okey, kalau kita tengok sini, ada di atas dirasmikan. Ni 21 Februari 2025. Okey. Sekarang kita berada di bulan Jun. Februari lebih kurang lah 3 bulan lepas. Ni dia jejak atas ni, konsep dia Jejak Teja ni merupakan sebuah mercutan dia ikonik yang melambangkan kebijaksanaan, keberanian, keanggunan dan juga kesetiaan Tun Teja sebagai tokoh penting yang dihormati dalam sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Reka bentuk jantan ini diilhamkan oleh kemegahan dan keagungan seni bina Istana Melaka, menggambarkan peranan Tun Teja sebagai permaisuri Sultan Melaka. Konsep jantan ini berdasarkan catatan sejarah Melayu mengenai seni bina Istana Melaka yang sangat terkenal seperti berikut. Adapun besar istana itu 17 ruang, pada seruang 3 depa luasnya itu diberikan berkapal-kapal. Pada antara kapal-kapal itu diberikannya bumbung melintang
dan bergajah menyusu. Sekaliannya bersayap layang-layang, sekaliannya itu diukir dengan berkuap. Pada antara sengkuap itu diperbuatkannya belalang bersagi. Sekaliannya dicat dengan air emas, kemuncaknya kaca merah. Apabila kena sinar matahari menyala-nyala rupanya seperti manikam. Wah, macam-macam pening kita. Okey, jom kita jalan. Ni kawasan tengah. Kawasan tengah Jejantas. Lampu dia mentol kecil-kecil yang dia pasang kat tepi ni kau nampak. Ada mentol halus-halus. Halus-halus mentolnya. Ni kawasan tengah Jejantas. Kita tengok dah 11 minit kan. Ni tempat ni lah. Parking. Bukan parking bukan parking yang tu. Parking berhenti sebelum lampu bertukar menjadi hijau. Inilah kawasan dia. Dia pun ada tempat pijak sikit kat sini kan. Please remove your shoe. Maksudnya boleh berdiri kat atas ni Tapi saya tak nak berdiri lah. Saya ambil inisiatif tak nak berdiri. Dia kata kalau nak berdiri kat sini suruh buka kasut. Berdiri tengok kat luar tu. Tak apalah. Kiri dan kanan ni pun ada. Dia warna merah. So kalau warna merah ni aku tak berapa nampak kan. Mungkin lah bawah merah, situ putih, tak tahu. Color clear kan. Peka di Melaka. Peka entah. Kat situ ada tulis Peka di Melaka. Kalau tengok daripada luar cantik tau. Kalau tengok pada dalam yang bahagian tengah ni tak berapa menarik lah. Tak berapa menarik. Tengok jalan yang biasa je. Cuma dia kawasan masuk tadi dengan mungkin kawasan keluar ni beza kan. Cantik lah dia punya design tu. Ni mengiam-mengiam pun ada. Wah, ada guard Ini pun ada guard rupanya. Baru tahu ada guard. Ada 2 orang guard di sini. Okey. Baru tahu ada guard. Ni kawasan ni lah. Kios-kios ni. Ada 2 orang guard rupanya kat sini. Baru tahu. Kalau tahu dulu tempat ni kan. Sebelum diperbaharui kan. Dia punya Jejantas ni ada juga kes bunuh diri kan. Kes bunuh diri ke bunuh ke kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Area-area kat sini lah kan. Tapi diperbaharui kan. Macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah lah dia letak guard mungkin untuk jaga keselamatan kat sini. Okey lah. Ni jalan menuju ke Tesco. Sekarang dia panggil nama Lotus. Dulu panggil Tesco kan. Sekarang Lotus dah ambil alih. Ni kawasan Tesco lah. Menghubungkan jalan ke Tesco, jalan ke Taman Cempaka sebelah sini, sebelah kiri. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke bawah. Kalau nak jalan-jalan ke Taman Cempaka, itulah lalu sini kan. Sementara menunggu anak balik, pergi Taman Cempaka kejap. Dia punya jalan sama je, tak ada beza. Jalan masuk dengan jalan keluar. Dia tak ada apa-apa beza sangat lah.
kalau kita tengok. Cuma dekat sini ada kedai kopi. Tak tahu kedai kopi ni buka ke tak, kan? Tak nampak tanda-tanda buka. Entah. Sini ada tempat melepak sikit. Ni jalan ke Taman Cempaka. Lebih kurang sama juga dengan yang dekat bawah tu. Bukan kata lebih kurang, memang sama lah. Dekat sini pun dia ada apa nama projektor je dekat atas. Kita nampak. Tu sebelah sana yang tempat saya naik tadi. Sebelah sana. Sekarang kita berada di bersebelahan tempat kita masuk tadi di Melaka Central. Kalau kat tepi-tepi ni banyaklah. Ada menara optometri, klinik family, ada KK Mart pun ada, Singa, A7-Eleven, ada laundry kat sini. Kira tempat yang orang kata dah bertamadun Wah, sini ada beza sikit lah kalau kita tengok. Macam dekat sana dia macam aluminium. Dekat sini dia lebih buat art, macam art kayu kat sini. Dekat sana dia macam aluminium. Macam kita masuk tu macam terowong sikit. Cuma kat sini dia beza sikit. Dekat sini pun ada juga macam mungkin hologram ke projektor ni. Untuk apa saya pun tak tahu. Projektor kat atas ni, nampak tak projektor ni? Saya tak nampak. Gila tak nampak. Ni dia projektor dia. Nampak. Tapi projektor ni off kat sana kita nampak dia on. Inilah kawasan dia. Sampai ke bawah sama je. Boleh kata lebih kurang sama. Cuma design yang belah sana tu dia agak macam modern sikit. Kat sini dia macam traditional sikit lah. Traditional tu saya boleh katakan sebab dia ada pakai kerawang. Kerawang-kerawang macam inilah, bentuk-bentuk macam gini. Menggunakan papan ataupun kayu. Dekat sana menggunakan aluminium. Okey. Sampai sini pengongsian saya hari ni. InsyaAllah nanti jumpa lagi di episod-episod seterusnya. Let's go. Ciao.